Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. So, kepada anda yang baru saja sampai dekat YouTube channel saya, jangan lupa untuk tekan button like, share dan subscribe. Okay, lama dah cakap benda ni kan. Hari ini kita nak pergi satu event. Event ni under Mara dan ada Havoc Food Festival lah. So, kita dah ada family kena bawa lah semua pergi ke event. Jadi, yang mana baru sampai tu, korang bantu saya like video ni, share dan subscribe guys. See you. Let's go. Event tu bertempat dekat Stadium Nasional Bukit Jalil. Ya kan? Tapi saya parking bapak jauh. Mengah juga kan. Sebab kat sana tu ada tangga. Ingat time kita orang pergi Jepun, last year bulan 12. Masya Allah. Tapi nasib baik saya decide last year pergi Jepun tak bawa stroller. Jadi kita nak tengok apa yang menarik ada sekitar event di Bukit Jalil ni. Lama sebenarnya tak pergi event-event motorsport. Katanya ni under Mara dan lebih menarik lah kot kan. Cuma banyak dekat sini open concept lah. Dia bukan dalam indoor, saya rasa outdoor. Hari ni kita cuba tengok berapa step yang kita dapat. Okay yang? Okay, steady. Adrian steady je. Okay guys, jom. Sekejap lagi kalau dah sampai dekat tapak event tu, saya share kat korang. Rindu nak tengok bola dekat stadium geng. Nanti bila anak saya dah besar, kita bagi dia experience tengok bola dekat stadium Bukit Jalil. Cuma sekarang ni tak boleh bawa dia ke stadium lagi, dia tak faham apa. Mengharapkan nanti dia minat lah tengok bola. Tu dah nampak dah dengar dah riuh-riuh kat depan sana. Jauh gak saya parking kat sana sebab saya nampak kat situ memang parking khas untuk pengunjung untuk parking kat sana. Tapi cuaca pun macam dah gelap ni. Okay, so akhirnya saya dah sampai dekat tapak event. Sekarang pukul 12.50 tapi cuaca macam, kalau cuaca macam ni tak hujan okey, dia berangin kan. So sebab dia open space, kalau tengah panas pun tak syok. Harap kalau hujan ada tempat berteduh lah. Ni lah suasana tapak event. Ni ada kereta bateriku.com ni. So ada booth Petronas Sprinter sana. Okay, ni event Matek 2025. Kat sana tu ada punya booth dia. Ni dia punya main entrance. Oh, ada pertandingan push bike. Alright, so kita dah sampai dah dekat main entrance Matek 2025 Mara Automotive Ecosystem. So let's go gang. Oh, ni dia punya entrance. Boleh tengok dia punya directionary board. Ada indoor zone, lepas tu ada outdoor zone. Jadi macam-macam lah. GWM ada, PMH ada, Proton, IMAS. Oh, nak tengok kalau ada IMAS 5 kan. Alright, jom let's go. So ni dia punya registration counter, entrance. Ni GGR, PMH dengan bateriku.com. Kat sini nampak kat luar ni ada food fest, food festival. Ada anjuran Havoc Food Festival. Macam ada kan. Tapi alhamdulillah lah, cuaca kat sini ni motor elektrik ni. Motor EV. Ada test ride lah. Kita tengok kan. Ada GGR, ada test ride EV. Tahu agak warna merah ni. Ada GGR motor ni, motor elektrik. Oh, Minion lah. Ni dia dah modified sikit lah. Nice. Lawa geng. Kita baru sampai, kita jalan dulu. Okey, jom kita masuk dalam tu. Ni kereta yang dia lukis lah daripada abang painter tu. Entrance tu, kita tengok apa dekat dalam ni geng. Okay. Okay, let's go. Come. Okay bang.
Okey, wow. Ah. Apa ni? Oh. Macam ni. Ni adalah booth Petronas Syntium. Dalam sejuk sikit. Okey, kita cuba tengok. Oh, okey. Oh. Ni. Booth Petronas. Okay. Tengok ni apa dia? Jambok. Oh, nampak tu? Geely D60 City Transmission. Oh, ni gearbox S70 bang? Oh. Jom kan, kita baru sampai. Pusing-pusing apa yang ada. Lama. Ai, semua. Ada Supra sini. Oh, minyak manol. Sekarang mendunia agak minyak manol tu. Inilah lebih kurang suasana kat dalam hall apa yang ada. Mama Joe, Big Joe. Jom, let's go. Main golf lah. Ada simulator kan. Apa ni? Plug sini. Oh. Ada simulator lah. Mantap lah. Ada Ineos Moto. Okey tak okey? Mami buat apa? Tolak ni lah. Tekan. MCI get marah. Liner kan. Batteryku.com. BYD. Oh. BYD Electrical Training Band. Oh, ni lah sistem-sistem yang ada pada BYD. BYD Drive Motor. Oh, ni dia punya sistem-sistem yang ada lah. Sebab dia elektrik kan. Wow. Ni kat sini ada jual diecast lah macam biasa lah. Kalau event-event kereta. Yang ni lah. Pada PMH kereta Recon. Ni kereta wife saya nak Yang kereta you nak tengok harga 195 cuy. Lawa tak ni? BMW ni. BMW T51. Lawa juga. 135. Okey lah. Lawa kan? Tapi tengok depan-depan. Dalam dia. Lawa. Tengok depan-depan lawa pula. Tengok depan-depan lawa kan? Tengok depan-depan lawa pula. Masak kamu. Apa power dia? $195. Tolak Mazda siul. Gila.
Lawa. Dia macam kalau perempuan bawa okey lah. Dia pun bukan model performance kot. Tak silap saya lah. Lawa agak kali hitam. Nampak lawa degil. Dia sebab dia dah tukar rim kot. Kan? Ada Tamiya nampak tu. Wow. Lajunya tak sampai capture dalam kamera tu. Woi, lajunya. Mana nak capture? Gila laju. Laju geng. Laju gila. Tengok anak saya tengok. Laju. Wow. Dalam ni lebih kepada kasho lah, kereta-kereta baru kan. Kau tengok sini. Nampak tu. Sana ada BMW. Saya tak nampak BYD. Saya nak tengok BYD Atto 2 tu kan. Tapi depan ni dah ada IMAX 7. IMAX 5 belum tengok lagi. Oh, ada X50 baru. Jom kita tengok X50 baru. Tak minat? Select. IMAX 7. Say hello. Hello, yelah hello. Ni Proton X50 baru geng. Oh, jom kita tengok interior dia kejap. Daripada luaran dia. Tengok interior dalam dia. Oh. Ada wireless charger kat sini. So dia punya gear knob tak ada kat sini tau. Dia punya gear knob sekarang dah tukar kat sana. Oh, ada panoramic roof. Okay, belakang dia lebih kurang dia sama je. Belakang pun sama je lebih kurang. Saya rasa dia punya steering pun sama je. Tapi dia punya gear knob kat sini. Oh, dia punya cluster meter pun dah digital. Lawa. Lawa. Daripada interior wise dia lawa lah. Okay guys, let's go. MG mak, kereta EV sekarang dah 93,000 dah. Kan nak tengok IMAX 5 sebenarnya. Okay jom, kita nak tengok. Oh lawa motor GGR ni. Spoon konsep lah oh. Motor elektrik. Mana? Nana. What's that then? What's that? What is that? What is this? Nana. Minion, dia panggil banana. Oh, lawa. Dia dah custom macam ni kan. Nak motor EV berapa harga dia? Oh. Harga jual RM3,999. Yang selepas rebate RM1,000, harga RM2,999. Oh, ni harga body ni. Wow. Oh, tapi ni dah lawa kan. Ni dah modified. Tengok rim dia dah lain kan. Laju sebenarnya motor ni. Part simple lah. Lawa lah. Kita dah pusing dah dekat dalam tadi hall. Nak tengok apa yang ada. Jadi nak tengok apa ada di luar hall. Tapi yang macam kat sini memang Havoc Food Festival. Okay. Ni Havoc Food Festival. Yang kat luar ni macam-macam adalah Sercom DG, GT Max kedai motor. Okay, yang ni hall macam main grandstand lah untuk event Matek 2025 untuk kali ni. Ni baju-baju lah. Okay, kita pusing dulu. Tapi nampak meriah lah Havoc Food Festival ni. Jadi kita nak tengok lah apa ada yang boleh makan, yang boleh kita telan. So kita pusing dulu. Oh, ada F-Tune Racing Suspension. Dingin baik nak pakai ni kan. Mana tahu F-Tune nak sponsor untuk SUV kita. Right.
Angan-angan lah tu. Okay. Manol, memang Manol sekarang memang top lah minyak dia. Minyak Manol ni. Sebab saya hari tu sebelum pun pakai minyak Manol juga. Memang dah di-suggest. Saya pun try lah, so far okey lah untuk show saya pakai minyak Manol. Tak ada isu sangat. Okey je, not bad. Ajak tanah. Ada kekar sini sebenarnya kelisa. Ni ada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Okey. Oh. Ini kat masjid tanah ni, nampak? Ada servis-servis minyak Manol, fully semi. Ini apa? Oh, ada big brake kit Brembo. Okay. Dan jangan lupa jap. Oh, yang ni dah dilukis ni. Wife saya sebenarnya suka tengok kereta-kereta ni dilukis ni. Mustang. Ni kereta yang dilukis tadi eh? Yang dilukis? Oh. Alah. Ini apa? Pure wax. Okay. Oh, lawa motor-motor ni. Ni X-Max. Okay kan? Kita ambil lah. Okay, terima kasih. Scoot Hub ni. Oh, ni lawa. 750. Okay, ni apa? Decathlon. Okay, jom. Okay, saya rasa macam dah pusing lah semua kat sini kan. Jadi, kita nak tengok apa ada dekat Havoc Food Festival. Jom, kita telan-telan air dulu ada. Dahaga kan? Cakap yes. Okay, jom kita pergi Havoc Food Festival. Kat depan ni ya. So far cuaca hari ni alhamdulillah. Ni Havoc Food Festival, nampak tu? Ni dia punya pintu gerbang. Hari ni last lah. Ada janggut fruit juice. Ada kalau food festival ni macam-macam lah. Yang penting duit je dia, babe. Kita tengok dulu. Oh, ayam gepuk pun ada. Mantap ke ayam? Full rice. Makan terus lah. Okay, tempat duduk jadi kita cari. Oh, ni apa? Ubi lambung. Okay. Pulut ayam, pelak satai, pulut mangga, nasi kamuk. Oh, nasi kamuk. Keropok gemuk, pasar payung. Pernah dengar ya? Yang ni jeruk ni. Jeruk ni you boleh tengok ah. Macam ada tu ah. Hujan. Baru je cakap cuaca baik kan. Dah nak hujan-hujan rintik. Baru nak melahap kan. Ahmad Chicken. Oh. Apa nak kunyah-kunyah ni? Apa benda? Inilah Bangkok Creek. Tak. Mencekik air ni. Hujan lebat kan. Sidai lu, sidai. Tadi baru cakap cuaca cantik, tiba hujan. Hujan rahmat kata. Santai dulu. Jadi kita tengoklah kalau dapat kita membeli, kita beli. Kalau tak, kita pergi makan kat tempat lain lah. Sebab kereta parking jauh juga kan. Okay guys, so selepas dia hujan berhenti, tak lama pun, lebih kurang 15-20 minit, dah reda guys. Barulah boleh sambung pusing. Yang paling penting dapat payung free. Terima kasih perniagaan Mazlan Hashim, PMH. Ni orang Alostar ni. Okay, let's go. Tengok apa ada. Kek lapis Sarawak. Oh,
Lepas tu kita ada adik keria. Dan apa ni? Oh ni roti yang biasa makan kan ya? Tu roti tu. Roti macam roti bom. Dalam dia daging. Oh. Lepas tu kita ada. Oh ni sedap. Ni pun sedap kan? Ada sengkuang. Lepas tu CEO Korea number 1. Okay. Then kita ada cendawan goreng berempah. Oh yang ni favourite lah. Lagi nak beli lah. Apa ni? The best coconut shake. Mat Ayak. Tengok anak saya makan cendawan goreng bos. Okay, dia lepas hujan ni bahang sikit lah kan. Tapi tak apa. Saya tak plan pun nak makan kat sini sebenarnya. Saya nak beli manis-manisan, nak minum-minuman. Nak ni ke yang? Nak? Kat rumah ada. Okay, let's go. Nak cari air lah. Tapi tak nak kopi. Dah selalu kopi. Nak air mango ke. Air jus buah lah. Kan? Macam-macam ada kat sini sebenarnya. Ni pun tengok macam-macam air kalau kat food festival ni. Air macam air bazar Ramadan babe. Okay, so alhamdulillah kita pun dah selesai dah jalan-jalan dekat area event Matek 2025 pada kali ni. Kan? Oh, area pun dah panas dah tu. Sekat bye-bye. Say bye-bye. Okay, bye-bye. Alright guys, so pada korang yang baru sampai kat channel saya, jangan lupa bantu saya untuk tekan button like, button share dan button subscribe guys. Alright, so saya rasa video saya sampai sini. Kita jumpa lagi untuk konten yang akan datang. InsyaAllah saya akan plan banyak punya konten supaya korang rasa seronok lah tengok video daripada saya. Sebab kita pun nak comeback kan buat project car ke apa ke modification. Alright, so see you